Kalau saya masih belajar, berapa bajet sesuai nak mula buat simpanan dalam bentuk emas? Sebenarnya simpan emas ni boleh ikut kemampuan kita sendiri, bukan ikut orang lain. Saya faham student ni kadang nak makan pun berjimat, nak beli buku, nak isi minyak, nak bayar yuran lagi, semua perlukan bajet. Tapi dalam sibuk urus semua tu kan, ramai yang tak sedar mereka sebenarnya boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas ni dengan bajet paling minimum serendah RM100 yang pertama. Lagi baik kalau student konsisten buat simpanan emas ni 1 gram 1 bulan. Cukup setahun dah ada lebih 12 gram emas, yang mana nilai 12 gram tu lebih RM7,000. Dengan akaun emas Gaya Public Gold ni, student boleh sangat simpan emas. Bila ada duit lebih, boleh simpan lebih. Tak ada bajet bulan tu, tak apa, akaun emas tu tetap aktif. Lama-lama habis sahaja belajar, dah ada simpanan emas yang banyak. Boleh terus tukar jadi emas fizikal dan simpan sendiri. Nilai simpanan kita tu makin lama makin meningkat. Kenaikan nilainya lebih 10% setiap tahun. Bayangkan habis sahaja belajar, dah ada lebih 50 gram emas sebab konsisten simpan emas ni selama 3 tahun. Nilainya makin lama makin meningkat. Jadi kalau student mula buat simpanan emas ni daripada awal kan, mereka boleh bayar balik pinjaman PTPTN, mereka boleh kahwin tanpa berhutang sebab dah mula buat simpanan emas ni daripada awal. Dan yang paling penting, lepas habis belajar pun dah ada backup kewangan yang kukuh. Jadi untuk student yang nak mula buat simpanan emas ni untuk backup tamat belajar nanti, boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat satu, cek komen, jangan lupa follow.